Ada makcik-makcik yang nak cari menantu kan. Cari menantu pada buat nasi ulam. Bukan senang. Dia macam cerita ni lah, orang kata cerita Musa Berjanggut kan. Yang macam mana dia cari bini dia boleh siang asingkan rempah-rempah lah. Itu sini lah. Tapi saya dah penuh dah. Ada tiga kosongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri ataupun orang panggil Chef Syukri. Okay, hari ini kita nak masak menu paling rare sekali. Orang suka tapi susah nak buat. Nasi ulam. Kedah punya. Nasi ulam dia main dengan sayur keladi. Yang ni kita nak siang keladi dulu. Keladi ni kita nak siang memang cukup gatai. Orang pakai glove semua, saya tak pakai glove. Susah nak buat aja. Okay, yang ni kita nak buat, kita nak siang keladi ni. Jangan pakai keladi ungu ke apa keladi lain. Pakai yang ni. Atau jangan pakai keladi bunting. Okey, dan sekali ni lambat, memang lambat kerja dia lambat. Tapi sedap makan. Okey, dia kena buang ni semua ni. Dia panggil kulit-kulit dia semua ni. Yang ni kita akan rendam dengan ni. Petua dia untuk bagi hilang gatai dia. Silat pula kalau makan tak betul, kalau masak tak betul, gatai. Kita akan rendam dengan air asam jawa. Bulan puasa saya join ni lah. Saya keladi. Jarang orang nak buat. Sebab orang Kedah kata nak buat tu renyah. Renyah dan tak tahu nak cakap lah. Tapi orang suka makan. Bila siang keladi ni, tangan jadi hitam. Dia dah start dah. Saya yang hitam. Nak dapat keladi yang okey, susah nak dapat. Saya pernah try banyak kali kena gatai. Last kali kena ada supplier ni. Dia boleh bagi yang apa, yang tak gatai punya. Tapi kalau petua dia, kalau kena makan keladi ni, kalau dah gatai, petua dia kumur dengan ni, asam jawa. Air asam jawa. Nak kumur air asam jawa. Kumur yang minum. Kurangkan sikit lah. Kalau teruk sangat kena pergi klinik lah kan. Tapi kalau di telur ke tak silap saya, kalau di telur nama dia. Dulu arwah bapa saya cukup suka ni. Yang ni nampak macam ni. Nanti bila masak, kecut nanti. Saya terlibat ni. Mak saya tu buat nasi ulam kak. Buat nasi ulam, saya tengok, saya parti semua. Saya ikut lah. Kalau dulu abang-abang saya keluar pergi main semua, saya pergi duduk ke dapur dengan dia, tengok macam mana dia buat, masak semua. Masak kuih, duduk belakang dia. Keladi ni kalau nak sedap, masak dengan ikan bilis. Satu lagi betul dia, masak dengan isi ikan. Macam buat kuah laksa tu, tapi cair sikit, jangan pekat sangat. Keladi ni nak buat proses dia cukup lama. Kalau saya berniaga 3 hari. Ini keladi ni memang ada orang favourite, suka sangat. Tapi nak buat dia suka makan tapi tak suka buat. Dia suka beli je. So kita dah potong dah ni. Ni kita start basuh. Basuh rendam dulu. Basuh betul-betul, keluarkan hitam dia semua tu. Okay. And then kita rendam dengan air asam jawa. Masak pun boleh, tapi tak digalakkan masak lah. Rendam sekali dengan asam jawa. Ini saya akan setiap kali saya bagi apa petua yang ada ni, okay, insyaAllah saya akan sediakan sekali lah. Ini salah satu petua yang susah nak dapat. Confident nak hilangkan ni gatal. Saya keladi. Kalau satu lagi petua saya nak detect keladi gatal tak gatal masa siang tu, tangan tak gatal, insyaAllah keladi ni tak gatal. Macam ni tak gatal ni. Dia tak gatal, memang gatal. Orang Kedah kata gatal menyam. Tapi saya tak gatal menyam, saya baik. Okay, biar dulu, rendam dulu. Nampak? Dah senang nak buat dah. Ini kalau apa, ada makcik-makcik yang nak cari menantu kan. Cari menantu pada buat nasi ulam. Bukan senang. Dia macam cerita ni lah, orang kata cerita Musa Berjanggut kan. Yang macam mana dia cari bini dia boleh siang asingkan rempah-rempah lah. Itu ni lah. Tapi saya dah penuh dah. Ada tiga kosongnya. Ini kita dah panaskan air, kita buka api. Tambah air sikit lagi. Kena rebus, bukan celur. Celur lain, rebus lain. Ini kalau nak rebus dengan air asam jawa pun boleh. Tak rebus dengan air asam jawa pun boleh. Nampak banyak macam ni, nanti dia kecil nanti. Tinggal sikit dia. Kalau yang suka tu dia akan hirup ni kuah dia semua ni. Kuah dia kita akan masak asing kejap air. Kita masak belah sini. Dia masak ni dia kena ada teknik dah. Kalau tidak lambat.
Ini kita nak buat kuah dia. Ini cabai dia. Yang ni cabai kering ni, ramai orang tanya saya, mana yang tak pedas, mana yang pedas tak pedas. Okey, ini betul dia. Yang ni paling tak pedas ni. Ambil yang gemuk macam saya ni, berkilat. Ini tak pedas. Okey, yang ni sederhana pedas. Yang ni paling kerinting ni, yang ni paling pedas. Cili ni dah rebus dah ni. Tapi cili ni dia ada kekurangan dia. Dia keras. So blend kena lama cili ni. Bawang kena potong. Sambil itu kita tengok awet dulu. Ada apa saya ajar. Dia kontraktor, tapi dia ajar. Okay, macam mana buat macam ni, cari dia macam ni. Ini dua pegang. Okay, ini controller dia. Ini pegang. Nampak. Pegang mata boleh, tak percaya kan? Jangan guna kena tangan. Kecuali Allah Ta'ala beri kena tangan, kena tangan. Tak tipu okay. Ini bahan basic dia. Yang perlu tunggu tambah patutnya ikan. Kalau orang Kedah dia pakai isi ikan. Malah saya cari ikan tak jumpa. Bukan tak jumpa, tak fresh. Okey, ni kita masuk keping dah masuk dah. Losong kita masuk saya. Ini banyak sedap. Saya ketuk tak payah blend. Cabai. Nak pedas berapa banyak, tak pedas berapa sikit lah. Okey, sedap. Nampak? Dia lambat sikit kalau ni. Bagi tadi lepas subuh saya, bila nak buat nasi ulam. Nasi ulam dengan nasi daging. Sebab saya asal Kedah. Nampak? Ini cili blend, bawang putih, bawang merah, serai, daun kesum. Okey, tambah air lagi. Sebab dia terlalu pekat sangat. Kita kena balik-balikkan dia. Kalau tidak, tak kena. Okey, biar tu, dia akan rebus ke sini. Saya pantang, tak boleh kotor-kotor. Lah ni kita nak masak nasi. Masak nasi ni, air mesti lebih setengah pot. Nasi 4 pot, air 4.5. Saya nak bagi petua pada makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik, nak darah semua sana, macam mana nak bagi nasi ni sedap. Letak garam dengan letak minyak. Minyak tujuannya, kita nasi tu akan jadi biji relai. Garam akan rasa, bagi rasa sikit. Tak percaya buat kat rumah. Batu telefon beritahu saya. Minyak sikit je. Ini kena tengok, jangan buat banyak sangat. Nanti masin, nanti bukan kena puji, kena sumpah je dah. Ibu sikit je. Bagi ada rasa je. Saya ada 4 orang anak. Laki, perempuan. Saya kata kat 4 orang anak saya ni, apa belajar tinggi macam mana pun, mesti kena pandai masak. Tak pandai masak, apa rugi. Masak macam biasalah. Lain sebab tak ada masalah. Kalau ada 2 pandan, letak 2 pandan. Letak garam. Stok ayam, kalau ada stok ikan beli boleh. Buat. Dah jadi dah. Okey. Ini dia dah lembut sikit ni. Lama ni tadi ni. Kita tapis dia. Ni hasil dia nampak. Kacau. Jadi ambil mangkuk, boleh bawa. Ulam ni, okay, dia ada banyak jenis. Ikut suka lah nak buat ulam. Tapi ambil sayur yang boleh makan lah. Jangan ambil sayur yang tak boleh makan. Okay, ni dia dah basuh dah. Okay, ni macam-macam ulam yang ada. Ni daun kunyit. Ni daun mengkudu. Yang ni orang jangan dapat. Pucuk, ni bunga... Alah, ya Allah. Bunga kunyit. Tua-tua ni, bulan puasa ni ke apa. Ulam maja. Biasalah ni. Bunga kantan. Kesum semua. Ni daun salam. Kesum pun ada juga. Daun sup pun saya letak juga. Beda rasa ni, sedap. Ini daun tenggek burung. Saya tak tahulah dari dulu kenapa. Saya fikir kenapa tenggek burung. Mungkin pokok dia burung duk tenggek selalu lah. Dia orang duk ni. Duk apa? Mesyuarat tingkap.
Okey. Ini salah satu function dia. Nampak? Kita buang. Nampak? Senang kita nak pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh juga kalau kita tengok tu. Tapi dia akan kasar. Kita nak halus. Halus. Pisau kena ambil betul-betul tajam. Yang ni jangan buang. Selalu orang buang ni. Ketuk-ketuk masuklah serbus. Ini. Tengok kantan pun yang ni jenis pink. Dia warna merah. Orang kata banyak-banyak jenis tau. Bau dia keluar. Dengan kunyit. Ini tengek burung. Kita bersekai sikit je, jangan banyak sangat. Dah siap. Buang pula. Merah. Ada orang bulan kuas, tapi saya tak suka bulan kuas. Yang tu memang kalau gigit memang menyumpah. Jari kita tahu banyak mana kita nak pakai, banyak mana kita tak pakai. Sikit lagi ini. Okay, nasi dah masak. Okay. Letak krisik dulu. Krisik ni, kita kena buang minyak dulu. Jangan masuk minyak, nanti nasi lembek. Kena banyak sikit. Semua. Yang ni kita tak boleh masuk lagi ulam tau. Masuk ulam, habis ulam kita. Krisik ni, dia rasa macam jadi macam lemak-lemak tau ni bila makan ni. Saya pun sebab bini saya tahu saya boleh buat si ulam ni, dia ngorak saya tu, tidak saya ngorak saya. Dulu saya nak ngorak orang Pahang, Kuala Lipis, tapi tak dapat. Orang Pahang tu dia ngorak orang Sungai Petani. Dia nak orang Sungai Petani ya. Orang Kedah ni kat rumah orang Kedah ni bagus-bagus, baik-baik. Dah lah handsome, baik pula. Nampak. Bulan puasa ni nak minum ayam tak boleh. Jadi kita sembang lah. Main kering. Udang kering. Dia kena sangai dulu. Ni memang beli dah hancur. Yang ni lagi murah daripada yang seko-seko tu. Ni murah sikit. Okey. Gaul. Nampak dah bau dah. Okey, ni. Ikan kering kurau. Kalang ke apa ke, semua boleh. Dia tak boleh banyak-banyak. Yang senang kita potong dulu. Nampak. Ini tujuan dia untuk masin dan wangi. Masak ni pun tak boleh ikut suka hati. Jangan tebuk kuat-kuat. Air orang tahu, orang dengar. Pemain buat bekas ni. Tahu? Ribu nampak. Macam ni. Nampak. Kena ada nampak. Asal ni lah kita kena gaul betul-betul, uji hancur, krisik. Yang banyak-banyak. Lepas tu lada hitam ni, dia dah hitam, lepas tu lada pula. Lepas tu lada hitam, dia fungsi dia bagi rasa ni sikit lah, pedas sikit. Kita bubur sikit pati ayam dengan haji, garam sikit. Yang banyak-banyak.
Betul, ini orang rasa sekali, insyaAllah. Bayangkan budak-budak pun suka nasi ni. Tak. Inilah betul. Kalau siapa nak cari menantu, jangan cari menantu hantu. Cari menantu yang boleh masak nasi ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk semua ni. Nasi ulam ni dia satu payah nak buat. Kita nak makan tu, bulan puasa je kita buat. Bulan lain nak buat boleh juga, tapi jarang lah orang minta sebab dia teringin tu. Jadi siapa nak order kat saya nanti, saya bagi nombor telefon. Order saya open untuk nasi ulam. Dari tu order. Tak sampai hati. Saya jenis saya kalau orang nak makan tapi tak dapat, saya tak sampai hati. Dia bukan bab, kita berniaga ni bukan bab duit. Kita berniaga ni kadang-kadang orang kata ikhlas nak pergi makan. Sebab tu, apa yang saya masak tu, itulah saya akan makan. Saya jual nasi ulam dengan keladi ni. Saya letak ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah dengan ikan masin bulu ayam. Tak sekali. RM12.5. Ya, kadang-kadang kita, mahal orang kata. Chef. Kadang-kadang kita punya skill tu, effort tu nak buat tu bukan senang. Jadi, kalau siapa-siapa yang tanya nak asal nasi ulam, utara punya, pure punya, utara Kedah punya, boleh WhatsApp saya di nombor 016-2179-581 Ahmad Syukri. Ataupun boleh follow saya dalam Facebook, Warung Nasi Syukri ataupun Ahmad Syukri bin Amiruddin. Nanti dia akan letaklah macam mana pula, tak beda macam mana kan. Boleh follow di mana saya akan jual. Ni semua saya jual. Nasi ulam, nasi daging, bubur lambuk, semua saya jual. Untuk masakan utara. Sebab saya dari utara, bukan daripada London.